Kalau nak menceritakan tentang konsep, rumah ini diinspirasikan daripada resort-resort yang telah Tuan Haji Ahmad Iwan dan Puan Hajah Fairuz pergi bercuti semasa mereka ingin menenangkan fikiran. Jadi semasa stay mereka di semua resort-resort tersebut membuatkan tercetusnya idea untuk membina 15 House. Hai, saya Irwan. Hai, saya Fairuz. Kami merupakan founder kepada Ideco Group, ID firm di Alor Sejahtera. Dan kami juga merupakan owner 15 House. 15 House dibina di atas tanah berkeluasan 12,000 square feet dengan saiz binaan bangunan 5,000 square feet dan terletak di kawasan perumahan di Bandaraya Alor Setar. Proses pembinaan 15 House bermula pada Januari 2022 dan disiapkan pada penghujung Disember 2023. Hai, saya Dia, interior designer from Deco House. Jadi selepas meneliti dan mendengar sendiri daripada Tuan Haji Ahmad Iwan kehendak dan keinginan yang beliau inginkan untuk rumah idaman ni, so we translate the concept to unified oasis. Kami memilih 15 House untuk berada di kawasan ini kerana berdekatan dengan tempat kerja, berada dalam kawasan kejaran yang baik dan juga dari segi aspek keselamatan dan juga berdekatan dengan surau dan berdekatan dengan pusat bandar Alor Setar serta terdapat kemudahan-kemudahan lain di Bandaraya Alor Setar. Unified Oasis menyerlahkan halaman sebagai ciri utama dan mengharmonikan dalam rekaan rumah yang berbentuk U ini. Reka bentuk ini menyampaikan rasa kebersatuan ruang di tengah-tengah halaman. Reka bentuk rumah dengan sliding door yang besar-besar direka khas agar pemilik rumah dapat menikmati setiap halaman yang tenang dari dalam rumah walaupun dari berbagai sudut. Ini adalah kawasan master bedroom. Kenapa master bedroom berada di sini? Kerana pada waktu pagi, daripada dalam bilik ini, kita dapat melihat sunrise yang naik daripada arah sana. Ini adalah pemandangan landscape daripada wing kanan rumah. Setiap rekaan landscape juga diambil kira agar pemilik rumah dapat menikmati suasana kehijauan, ketenangan yang cantik dan indah daripada dalam rumah. Swimming pool berada di kawasan berhampiran dengan ruang kitchen. Daripada sini, pemilik rumah ini bolehlah menikmati ketenangan di kawasan swimming pool ini sambil high tea setiap petang di sini. Ini adalah halaman di tengah rumah berhampiran ruang living dan juga dining. Saya paling suka pokok-pokok yang berada di kawasan ini berlatarkan broken stone, sangat memberi seri kepada ruangan ini. Now let's move forward to the interior of the house. Rumah ini dilengkapi dengan satu ruang living berserta dengan dining, satu kitchen dengan ruang laundry, satu surau, 3 bilik tidur, satu entertainment room dan juga office space. Next, we step into the centerpiece of the living. TV panel ini dihasilkan menggunakan real material iaitu granite seberat 600 kg yang diimport khas dari India. Pintu yang telah dibuka ini juga boleh disimpan di bahagian tepi kabinet ini. Jadi tak akan menghalang laluan lah untuk kita cuci tangan di sini. Ini adalah entertainment room. Bilik ini sesuai untuk aktiviti karaoke dan juga untuk menonton movie. Bilik ini dilengkapi dengan akustik wall panel untuk penyerapan bunyi yang baik. Ini adalah ruangan tersembunyi yang pertama yang saya cakap tadi. Okey, di sini adalah ruangan solat. Di dalam ruangan solat ini terdapat satu mihrab yang direka khas mengambil inspirasi daripada seni bina di Masjidil Haram Makkah. Now we move to the kitchen area. Dekat sini terdapat berbagai built-in accessories yang kita reka di setiap storage yang ada di sini. Okey, di bahagian atas ini pula
ada diletakkan pinggang mangkuk yang diguna harian. Okey, dan berserta dengan aksesori yang cukup lengkap di sini dengan aksesori yang soft close. Di antara cabaran pertama yang dilalui sepanjang menyiapkan rumah ini adalah pemilik rumah ini tersendiri, iaitu Tuan Haji Ahmad Irwan. Setiap perkara, setiap perabot, setiap material yang diguna pakai atau dipilih menjadi salah satu benda yang beliau sangat titik beratkan. Setiap detail sehingga ke dalam-dalam bahagian laci, beliau sangat teliti dan make sure semua material yang diguna pakai dibalut sehingga di bahagian dalam. Itu pun belum lagi mencapai tahap perfect yang beliau inginkan. Seterusnya, konsep yang beliau inginkan ini juga susah nak diterjemahkan dalam lukisan kerana di dalam lukisan ianya nampak biasa-biasa, tapi hasilnya kita nampak apabila sudah siap. Saya sendiri tengok pun, nice juga Pemilihan carpenter untuk menyiapkan semua perabot di dalam 15 house ini juga antara challenge yang dihadapi, because kita dah filter dah tukang-tukang yang terbaik yang akan membuat rumah ini, tetapi tidak mencapai tahap kualiti yang diinginkan oleh owner rumah ini sendiri. Tapi selepas kita close monitor each of tukang yang terlibat ni, akhirnya dapat siapkan jugalah hasilnya seperti yang diimpikan oleh owner 15 house ni. Okay, daripada kesemua cabaran yang telah dilalui sepanjang tempoh menyiapkan 15 house ni, adalah satu konsep yang telah kita terjemahkan sesuai dengan keinginan dan impian Tuan Haji Ahmad Irwan ni kepada 15 house, iaitu modern vernacular. Okay, modern vernacular interior ni sesuailah dia sebenarnya adalah combination antara interior dan juga exterior yang saling connecting, and it's actually a minimalist concept yang banyak menggunakan nature element, penggunaan bahan-bahan yang memang related to nature lah. So that's why dekat dalam rumah ni banyak landscape, lepas tu penggunaan material-material yang original seperti granite tadi kan. So itulah yang membuatkan rumah ini lain daripada rumah-rumah yang lain, which is konsep ni saya sendiri pun belum pernah guna lagi dekat mana-mana klien. So inilah yang membuatkan rumah ini lebih istimewa gitu, 15 house. Ini Your ideas, our inspiration.